Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Menteri. Sejak berlakunya kegawatan dan kemelut ini, saya ingin tahu berapa banyak pula pengangguran yang berlaku berdasarkan baseline yang lebih awal. Tetapi baseline lebih awal itu pun Menteri pun, kementerian pun tidak ada database yang atau penggalan datanya yang lengkap. Satu masalah. Jadi sudah sampai waktunya supaya perkara yang dibangkitkan itu perlu dan wajib dibuat pendaftaran yang secara wajib, walaupun kita tidak ada unemployment benefit dan sebagainya seperti negara-negara welfare state di barat, tapi wajib, perkara itu wajar dilakukan. Itu pertama. Keduanya, saya mau beralih sikit perbincangan minimum wage ini, Menteri, untuk kita benar-benar menggapai dan memenuhi cita-cita Menteri Kewangan dan Perdana Menteri untuk melonjakkan negara daripada low middle income trap kepada high income atau berpendapatan tinggi ni. Perkara ini bukan hanya melihat kepada minimum wage, walaupun itu satu, itu kekangannya, that is itu kekangan utamanya. Tetapi juga pada waktu yang sama, kalau kita lihat kepada sektor-sektor yang lain, Menteri, sudah sampai waktunya satu kajian menyeluruh. Contohnya lah, ambil saja remuneration teaching profession contohnya, sama ada di universiti maupun di sekolah-sekolah, berbanding dengan negeri di sebelah tambak di sebelah sana, we are 3-4 times jauh, ya. Jadi oleh kerana itu, to move ekonomi negara kita ini, memanglah income negara kita ini memang dia mesti dikaitkan dengan productivity, betul. Tetapi sudah sampai waktunya juga, di samping minimum wage sikit, di samping minimum wage, Menteri, ya, kita perlu juga melihat pada seluruh, ya, profession, supaya remuneration itu ataupun gajinya itu lebih menasabah untuk kita capai satu usaha menganjak dan melonjak negara kepada berpendapatan tinggi. Yang Menteri, kalau saya ingat Yang Menteri tadi dah lepas minimum wage. Ya, saya sudah bincang dan sudah beri penjelasan. Oleh itu, apa-apa perkara yang telah dicadangkan tadi, kementerian akan bincang di peringkat kementerian. Segala pandangan yang diberi, termasuk yang diberi oleh Pak Semas dan Kinabatangan, kita akan bincang di peringkat kementerian. Datuk Yang Dipertua, isu perlindungan untuk pembantu rumah masing telah dibangkit oleh Yang Berhormat Rantau Panjang. Dan di dalam sistem kita, sistem negara, sistem perundangan sedia ada telah mencukupi untuk memberi perlindungan kepada pekerja asing wanita yang bekerja di dalam negara kita. Undang-undang perburuhan, terutamanya Akta Kerja, telah memberi perlindungan hak-hak dan kebajikan kepada mereka. Dan mereka boleh mendapat adu kepada Jabatan Tenaga Kerja dan akan diberi layanan untuk mendapat penyelesaian kepada apa-apa aduan yang mereka mempunyai. Boleh, nanti saya habiskan ini. Saya bagi memastikan setiap pembantu rumah asing yang digajikan dan majikan yang mengajikan mereka memahami hak masing-masing. Satu buku garis panduan mengenai pengajian pembantu rumah asing akan dikeluarkan. Dan ini akan mengandungi tanggungjawab majikan, tanggungjawab pembantu rumah asing, tanggungjawab agensi pembantu rumah, dan nombor, alamat telefon jabatan-jabatan yang mereka boleh menghubung, termasuk Jabatan Immigration, Polis, Jabatan Tenaga Kerja, kalau mereka mempunyai apa-apa masalah. Dan buku ini akan diberikan secara percuma kepada setiap PRA, terutamanya kepada mereka yang pertama kali memasuki dan bekerja di dalam negara kita. Kementerian Sumber Manusia akan meneruskan kerjasama dengan media massa untuk menerangkan dengan lebih terperinci tentang tanggungjawab, hak, kebajikan dan kepentingan yang melibatkan majikan dan pekerja asing. Kerajaan memang sedar, tapi satu perkara yang kita mesti memahami, kita mempunyai lebih kurang 280,000 pekerja pembantu rumah asing di dalam negara kita. Dan kes-kes yang mendapat ialah kurang daripada 50 untuk tiap-tiap satu tahun. Dan kes-kes pendaraan ialah 1 atau 2. Kalau dari peratusan ialah mungkin 99%, lebih daripada 99.9% majikan mereka Malaysia bertanggungjawab menjaga kebajikan pekerja. Dan kita pun telah terangkan kepada negara-negara sumber bahawa majikan di Malaysia masih bertanggungjawab menjaga kebajikan pekerja-pekerja seperti di dalam negara-negara mana pun.
termasuk negara-negara sumber daripada mana mereka datang, ada manusia yang berlainan. Ini perkara ini tidak boleh diabaikan. Oleh itu, Dato' Yang Dipertua, jangan membesarkan hal ini. Sokonglah. Solid, ya, Pak Semat.